Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini hari Rabu, tepat 13 bulan 5, 2569. Bersama dengan tepat 24 Zulkaidah 1447 Hijrah. Petang ni mai dengan berita Islam ya Allah nah. Tolong kod like, kod share, kod titam nah. Saya baca saya. We tengok banyak lagi nah. Kita mai dengar berita kampung Mohito dulu mula-mula ni lah. Merai tepat 12 di Konsong. Ni Konsong Nibong ni, hak Nibong lah. Demo gi wak lesen ataupun wak baik kapki tu nah, penuh. Nah, Konsong buka sehari-hari boleh 20 orang saja. Pergi dulu boleh 20 orang saja ambil hari-hari. Tapi semua orang beratus lagi. Tunggu tak pergi tu nah. Itu buka pak tu pu masuk lari habis tino yate ada belaka. Ubah keting nah sepak ubah banyak orang ubah. Hak demo nak buat baik ki nah ada pulai sing tu nah. Sebab masalah ni nak tubik ni bong ni dadung igap nah buku baik ki buku muatkan nak pio tak ada pio tak pakai ni kena igap cerak nah. Morai ni pakak gi penuh 20 orang sehari gi beratus nak hari ni bila nak sudah tak tahu nah. Hak sungguh ti kalau buka banyak hari-hari boleh 400 orang sehari ni hak ni mek. Jadi hingga sikit nah ni 20 orang saja nah. Orang nak buat banyak. Hak ni hak berlaku tepat 12 morai nah di Konsong Nibong nah. Hak ni di jalan nah. Habis macam ada lagi pula lah berita Mohito ni lah. Buku dadah ni banyak Mohito tak habis. Morai ni tepat 12 morai ni. Saya panggil ubak air tu. Saya panggil ubak air tu lah. 300 kilo kena igat. Kena igat di mana? Kena igat di mana ni? Kena igat kat atas tu. Tapi bunyi kata nak hatta turun di Naga. 300 kilo. Banyak. Lepas tu kena igat nail ge nah. Nail ge. Tu. Ni bahaya. Pemuda wairung rumah kita masalah ni punah habis buku ni lah. Buku dadah. Buku dan ketung tu cekak dah lah ni banyak. Punah wairung punah. Morai 300 kilo ni bukan sikit lah. 300 kilo ni. Nak igat morai lah. Kalau siapa di Naira siap di Naira. Ni nak igat dulu lah. Tu. Habis tema itu kita pergi belah Lekno lah. Pergi di Lebanon lah. Lebanon Selatan ni ada berdena hari ni. Orang rakyat Lebanon pun mati nak hari. Bolah buat tu baik video nak hari kata boleh bang kata gebah buat Israel. Boleh bang tahan buat dia duduk berjalan kaki. Bang boleh pergi dengan drone. Hari ni berita tu baik nah buat Israel. Dia pun perakak juga lah. Kata buat dia baru mapuh 18 ekor baru. Duk berdemek bulan Mina. Hak ni bulan 5. Nak masuk 2 bulan dah. Dia kata dia mapuh 18 ekor. Sakit 910 ekor. Ni hak berde dalam Lebanon Selatan saja nah. Tak ada campur berde dengan Iran, berde dengan Gaza dak. Ni di Selatan Lebanon. 18 mapuh 910 sakit. Tahan buat Lekno lah, tahan buat Israel. Itu dia. Pas kita tengok bulah pula. Bulah tu baik oyak kata gena-gena perang di Lebanon Selatan ni tak jangan Allah syak. Nak lawan siapa suk, gena-gena nak berdaya juga dengan buat Israel. Nak buat jadi di Lebanon Selatan ni wak jadi neraka. Neraka hak buat Israel. Ni bulah tu baik kecek nah. Makna kata lawan nah. Lawan.
nak jadi ngaku hak Puak Isra di Lebanon Selatan ni. Hak ni radak punam gak radak ketua mulah gak baik kecek nah. Tu. Tengok ada Ustaz Khobar tu oyak hari Selasa semorai nah. Bulah tu oyak kata dia berdaya Puak Tahan Isra semorai sehari nah 22 kali. 22 kali nah. Kena Puak dia, kena Puak Tahan, kena Puak kereta muat Tahan Puak Isra. Mampu segala mana sakit sama mana hak ni tak serak tak lebih oyak. Tapi 22 kali bulah kata berdaya di Lebanon Selatan semorai. Tu nah. Lepas tu hujan nak ya hujan sikit lah kita nah hari ni hujan juga semua orang lebat benar hujan aduh alhamdulillah orang nah serata orang ni lebat lepas tu lama pula hujan juga lah lama orang ni tu di mana hujan lebat lepas tu di mana tak ada hujan orang boleh koyak mari lah nak tengok di mana tak ada hujan tu tu boleh jadi Tuhan terima semaya minta hujan kerana lah. Boleh hadir Tuhan terima mata kalau minta Tuhan terima lah. Mahaya ni bakal semaya minta hujan banyak lah. Orang lembab nak hujan. Sekadar ni saja berita petang ni. Jumpa pula malam hari lepas insya lah. Ada nak tambah boleh tambah berita lah. Doa lah Razah selamat berjaya. Kapun mana duduk dengar lah. Boleh hujan lah. Pagi ni sekadar ni saja jumpa karya lah. Petang ni sekadar ni. Jumpa malam lah. Assalamualaikum.